Terima kasih sebab tolong nenek lintas jalan. Sama-sama, Yen memang suka tolong orang. Tolong derma saya dah 3 hari tak makan. Nah, ambil duit ni pergi beli makanan ya. Terima kasih, saya takkan lupa kebaikan awak. Terima kasih tolong bersihkan rumah nenek. Terima kasih tolong saya angkat barang. Yen, kenapa selalu tolong orang? Awak bukan dapat apa-apa pun. Ikhwan, Yen tolong sebab itu perkara baik. Kita tolong orang bukan sebab nak balasan. Hati-hati, ada kereta tu. Oh, tidak, Yen. Keadaan Yen sangat bahaya. Dia kena jalani pembedahan tapi kosnya 1 juta. Yen, dulu awak selalu tolong orang, tapi sekarang awak susah. Awak jangan risau. Awak ni budak yang Yen tolong tadi. Saya ada berita gembira. Yen selalu buat baik dan tolong ramai orang. Bila semua orang dengar Yen kena langgar, semua jadi sedih. Jadi kami semua sepakat untuk kumpul duit dan tolong bayar rawatan Yen. Macam mana? Korang setuju tak mereka kumpul duit untuk bantu Yen?